kita menjadi fardu ain, menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk mempertahankan identiti Islam kita. Itulah yang menjadikan kita seorang Muslim. Ada orang kata, alah benda ni semua tak efek iman. Tengok apa yang jadi kepada sahabat-sahabat Singapura kita. Itu berlaku di depan mata kita, Prof. Kan? Sampaikan mereka tak boleh nak, tak boleh nak berdemo pun untuk orang Gaza. Kan? Kata champion hak asasi manusia. Champion ke laut mana? Tak boleh langsung nak kan? Kena tangkap kan. Baru ni ada mak dengan anak tak silap dekat Singapura ditahan. Bagaimana kita tahu, kita ada kawan-kawan kat Singapura, Prof. Mereka punya, sorry to say lah, mereka punya penghayatan Islam, bukan semua, tapi in general orang Melayu di sana kan, penghayatan Islam. Belum kita cerita pasal LGBT di Singapura. So kalau kita tak berhati-hati, baca Prof cakap, kita tak tegas dalam isu ni, suatu hari nanti jangan kata bulan sabit, seluruh benda Malaysia pun boleh kata hilang. Masjid-masjid, orang kata ini apa, konspirasi teori, terlalu bermain dengan persepsi. Belajarlah daripada sejarah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Gabana. Dan saya Brofa. Bertemu lagi kita dalam episod ke-40 Iman Sekejap. Dah masuk 40 dah, Brofa, kita? Ya. Sikit lagi nak 50. Lepas tu kita boleh bertahan. Lepas tu kita boleh tutup kedai ke macam mana? Kita tengoklah apa jadi nanti. Mungkin ada iman selamanya ke, iman kadang-kadang. Bila Brofa sebut macam tu kan, ada orang salah faham. Ada orang ingat kita sebut iman sekejap ni sebab kita nak tiru keluar sekejap. Maksudnya dia orang keluar sekejap je. Dia orang kata iman, janganlah iman sekejap, biar iman lama-lama. Tapi sebenarnya iman sekejap ni adalah roh daripada kata-kata Muaz bin Jabal. Keluar sekejap yang tiru kita. Ya, maksudnya kita kena ambil masa dalam kesibukan harian kita untuk duduk, ingat Allah, baca Quran kan. So kita punya roh macam tu lah. Dalam masa seminggu kita ada masa sejam untuk kita bersembang. Sebenarnya Prof, iman sekejap ni dia lebih benefit kita berdua, saya rasa dia lebih of course, definitely lah. Maksud kita sendiri beriman sekejap bila kita buat datang sini kan ni, Betul-betul. Dan saya expect juga pada hari ini mungkin, dan juga mungkin Cik Gabana, sebab isu-isu yang kita highlight ni dia bukan isu tipikal agama. Yang biasa orang kata kan, macam kalau sembang pasal podcast agama je mesti cerita pasal ayat Quran. Cerita-cerita juga pasal ayat Quran kan, pasal wudu, fiqh dan sebagainya. Tapi kita nak membawa satu cara pandang yang sudah sekarang ni agak tidak kelihatan sangatlah kan di kalangan. Janganlah bila orang kata, sebab tu kadang-kadang bila kita sembang tu, ni politik ke sembang pasal agama kan. So in a way, dia sebenarnya kita tak nak membezakan dia, dan kita nak membawa satu cara pandang yang marry dia tu kan, bukanlah sekadar politik saja, dari sudut ekonomi, daripada sudut sosial, geopolitik dan sebagainya lah, supaya kita menjadikan Al-Quran tu panduan dalam cara kita melihat dunia ni. So Cik Abang, hari ni kita nak sembang pasal apa? Hari ni ada beberapa isu yang bagi saya menarik untuk kita sembangkan. Dan of course siapa yang setia, tak tahu ada ke tak Prof yang setia mengikuti Iman Sekejap ni, ada tapi tak tahu berapa ramai. Dia nampaklah kita punya style, kita akan cuba kupas isu-isu Islam seluruh dunia. Maksudnya isu international, isu global dan juga isu tempatan. So kita akan mulakan dengan isu antarabangsa lah Prof. So dalam isu antarabangsa kita buat masa ni memang kita sangat fokus dan tak mahu sangat sembang pasal benda lain melainkan isu Palestin yang nampak gayanya macam masih lagi berlanjutan. Cuma mungkin ada beberapa perkembangan yang agak positif Prof pada pandangan mata kita, iaitu setelah genjatan senjata dikhianati oleh Israel hampir sebulan yang lepas, akhirnya ataupun kita baru nampak kini Hamas sudah mula retaliate, mengganas. Kalau kita perasan masa awal genjatan senjata tu dikhianati oleh Israel, macam tak nampak sangat lah ada video-video yang biasa kita tunggu-tunggu kan, segitiga. Tak nampak sangat macam ada tindak balas. Tapi nampaknya mereka mungkin orang kata dah reach the limit, orang kata dah tak tahulah, tak boleh sabar ke apa. Saya percaya ni strategi mereka. Dan yang terbaru Prof adalah serangan hendap di Beit Hanun. Beit Hanun ni sangat signifikan sebab apa Prof? Sebab Israel dengan angkuhnya, dengan bangganya dah umumkan mereka dah berjaya eliminate pengganas Hamas di Beit Hanun. Mereka telah meruntuhkan terowong yang ada di Beit Hanun. Tengok-tengok kan Prof, Hamas tu keluar daripada terowong yang mereka kata mereka dah robohkan tu. So itu bukan satu tamparan lagi, dah satu orang kata lempangan, pijakan lah kepada kesombongan dan keangkuhan
Israel. Mereka memang sangat terkejut. Bet Hanun ni dia utara Gaza. Betul, kata saya betul, yes. Dan diorang secara strategik memang nak displace orang-orang daripada utara Gaza tu dengan Philadelphia Netzarim punya koridor tu kan. So supaya diorang dapat kontrol lah. Tapi sampai sekarang belum tak berjaya lagi. In fact, Bet Hanun tu sebenarnya tempat serangan hendak tu berlaku sangat dekat dengan so-called sempadan antara Gaza dengan Israel. So memang sangat killing zone lah. Sangat strategik lah. Dan kalau Bro Fah tengok tu kan, saya bukan nak orang kata encourage keganasan, violence. Tapi kalau Bro Fah tengok tu dia macam shock lah tengok jeep tu terbalik. Puas hati lah. Puas hati sebab Masya Allah. kita tahu. Bro Fah, sorry, bila sebut ni saya baru teringat baru ni saya ada sembang dengan seorang kawan. Kawan saya ni dia orang UK. Dia UK base dan dia bukan orang Malaysia lah. Duduk di Malaysia? Dia duduk di UK tapi berkahwin dengan orang Malaysia. So saya sembang dengan dia, Bro Fah. Dia cerita satu hadis yang Nabi SAW sebut yang bahawa nanti di akhir zaman orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Kan, orang Yahudi akan menyorok di belakang batu, dekat belakang pokok, dan pokok-pokok dan batu ni akan bercakap, ada orang Yahudi belakangku. Dia kata mula-mula dulu kita tak dapat bayangkan macam mana hadis ni. Rasa macam barbarik lah hadis ni, kejam lah hadis ni kan. Tapi hari ni bila kita tengok kekejaman dan kezaliman Israel dan Yahudi terhadap orang Islam, justify. Hadis ni sangat justify. Dia kata barulah dapat faham kenapa dia orang ni patut kena bunuh. Sebab kekejaman dan kezaliman mereka yang terbaru, Bro Fah, mereka telah menyerang sekolah tempat pelarian Palestin berlindung di Tufah, di Gaza. Banyak video-video yang sangat menyayat hati. Mereka dibakar hidup-hidup. Ni sekolah Yafa Di Yafa. Sekolah Yafa di Al-Tufah, di belah timur Gaza. Betul. Dibom oleh pengganas. Dan kalau saya pun sedang melihat video ni, Cik Kabana, ya Allah, sekolah ni pun bukan proper sekolah. Dah runtuh agaknya. Dah runtuh agaknya. Lepas tu dalam keadaan kemah terbakar dan sebagainya. Ada satu gambar tu memang gambar baby yang baru dikeluarkan daripada tempat tu, Bro Fah. Memang terbakar lah. Allahuakbar. Rentung. So inilah kekejaman, kezaliman dan kekejian Israel laknatullah yang sememangnya tidak boleh dibayangkan dengan akal fikiran manusia. Bro Fah, manusia ni Allah bagi satu fitrah, rasa kesian, fitrah, kita kata orang putih kata hak asasi lah. Itu pun dah tak ada dalam diri mereka. Dan apatah lagi kafir-kafir yang bersekongkol lah dengan Israel ni. Sembang pasal yang bersekongkol ni bukan sekadar kafir, Cik Kabana. Sebab baru-baru ni keluar juga gambar Menteri Luar Negara UAE bersalaman dengan Menteri Luar Israel. Katanya untuk mencari titik menguatkan lagi hubungan di antara dua negara lah. Saya rasa UAE ni macam mana Saya cakap munafik zaman moden berapa? Keterlaluan ke? Tak keterlaluan. Bagi Abdullah saya bin Ubay zaman moden dengan apa yang berlaku, dia macam ni lah. Rumah jiran kita terbakar apa semua kan. Lepas tu dia yang kena bakar tu pula saudara kita. Lepas tu kita pergi ke rumah jiran tu ambil gambar dengan yang tukang bakar tu. Macam mana kita nak kuatkan hubungan kita Betul. Dan saya boleh baca UAE menggunakan ini sebagai hujah. Sebenarnya inilah usaha mereka untuk menolong Palestin. Sebab mereka akan kata, tak silap saya baca juga tentang berita liputan akhbar tu, membantu hubungan Israel, membantu Palestin. Wow. Dengan cara dia kata kami juga berbincang tentang bantuan kemanusiaan ke Palestin, bagaimana nak memastikan bantuan kepala otak dia, Bro Fah. Sugar coat at the highest level. Pada masa yang sama memang tengah kena sembelih ni. Tengah kena bakar ni, Bro Fah. Apa ni, rakyat Palestin. So betul lah tu Abdullah bin Ubay zaman moden. Dan yang paling menakutkan, dia bukan seorang Abdullah bin Ubay, ramai Abdullah bin Ubay. Satu negara, di UAE, di Jordan, di Mesir, Allah, di tempat-tempat lain juga, Bro Fah. Cuma UAE ni dia macam dahsyat lagi. Dahsyat dan dia tak malu lah. Malah dia juga antara negara yang sponsor genocide di Sudan. Yang sekarang juga tengah berlaku kan. Mungkin kita tak dapat nak sentuh mendalam sebab pembacaan yang mengurang. Betul. Dan liputan pun kurang berbanding dengan liputan di Palestin. Betul. So macam mana kalau saya sendiri, saya tak tahulah sejarah UAE ni. Tapi yang saya maklum, dia pemerintahan monarki kan. Betul. Raja UAE tu yang memang menyusun semuanya lah dan juga memerintah. Dan dia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan US. Pernah ditanya lah, US datang, saya tak ingat dalam podcast yang dengan Sami Hamdi kot, saya ada terdengar dia kata UAE ni antara negara yang kata kat US, kau nak sangat demokrasi kan dekat Arab. Inilah jadi Ikhwanul Muslimin naik, Gaddafi runtuh,
Inilah kesan-kesan demokrasi kalau kau nak, dia kata. Sebab itulah nak tak nak kita kena kekalkan juga dictatorship. Dan sebagainya. Angkat pemerintah-pemerintah Arab yang diktator ni sebagai savior. Jadikanlah mereka ni sebagai rakan sekutu rapat. Dan itulah yang berlaku sekarang. Sisi mendapat sokongan dahsyat UAE. Begitu juga dengan Raja Abdullah. So Cik Wana, kita melihat benda ni macam dulu macam tak terbayang. Macam mana zaman Rasulullah kok ada munafik? Ya Rasulullah kok Nabi kau depan kau, takkan kau dah jadi munafik kan? Sekarang ni depan mata kita melihat satu kuasa kan, yang memang kerana harta ataupun tak tahu apa yang dia akan dapat daripada kerjasama ni, mendapat kebencian orang-orang Islam saja. Bila Bro Fah sebut pasal tu Bro Fah, saya pun teringat di Arab Saudi. Bayangkan Arab Saudi ni kita kata the guardian of the two holy sites. Jaga dua tanah haram, Mekah Madinah. Khadimil Haramain. Ya, di tempat yang mana jasad Nabi yang mulia berada di Madinah, jasad Abu Bakar, Umar, para sahabat dan sebagainya. Baru ni mereka buat konsert di Madain Saleh. Madain Saleh ni Bro Fah adalah tempat kaum Samud dulu yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, kalau kamu lalu tempat ni, jangan berhenti lama-lama. Lalu dan kamu menangis, istighfar. Suruh ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Apa nama tempat tu? Madain Saleh. Madain Saleh. Dan mereka sebab Nabi Saleh punya kaum. Mereka buat konsert kat situ Bro Fah. Dan yang terbaru 2-3 hari lepas, Sami Hamdi share ni Bro Fah kat Twitter, kat X, dekat Jeddah ke dekat Riyadh. Konsert kalau bukan Beyonce, saya pun tak tahu lah siapa artis tu kan. Bro Fah, yang dekat Madain Saleh tu Jennifer Lopez. Saya tak tahu siapa. Tapi memang nampak lah orang berjoget-joget kan. Memang betul Madain Saleh sebab kita kenal geografi, pernah tengok gambar dan sebagainya. Yang kelakarnya Bro Fah, saya ada buat post pasal tu dekat saya punya page. Kemudian ada seorang al-akh kita komen yang positif lah. Maksudnya menyokong apa semua. Tiba-tiba ada orang komen bawah tu Bro Fah, dia kata apa? Kalau macam tu, kita pun kenalah salahkan ulama-ulama kat Malaysia, ustaz-ustaz Malaysia sebab tak tutup genting dan sebagainya. Bro Fah, ini cara fikir apa ni Bro Fah? Satu, Nabi tak pernah bagi hadis tentang genting. Tak ada. Ini Nabi sebut hadis pasal Madain Saleh ni jelas. Kedua, Saudi dengan Palestin ni mungkin jaraknya macam kangkang kera. Faham. Kita Malaysia, bukanlah kita nak justify kat Malaysia. Kita pun tak sokong. Dengan adanya genting tak semestinya benda tu bagus. Ya. Kita bukanlah boleh nak tutup. Ya. Tapi ini benda yang sangat obvious, sebelah, jiran sebelah. Tapi boleh buat ada lagi orang yang cakap macam tu, orang Islam sendiri lah. Orang Melayu Bro Fah. Orang Melayu Malaysia Islam. Pemikiran macam mana tu? Lepas tu dia adalah lagi beberapa hujah dia. Saya macam geling kepala lah Bro Fah, orang macam ni kan. Dia mengasingkan, dia melihat benda tu apa? Juz'iyah satu. Takkanlah tak boleh nak berhibur apa semua macam tu lah pemikiran dia kan. Macam tu tutuplah apa semua kan. Dia sama juga dengan, nanti kita akan masuk isu ni. Kita tak boleh nak tegur seseorang bila kita sendiri buat benda tu. Macam isu sekarang ni, isu nantilah kita masuk isu tu kan. Dah tak bermakna kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Kita tak boleh nak tegur nasihat orang lain. Dia jadi macam tak payahlah tegur Arab Saudi tu. Kat negara kita pun banyak maksiat. Memanglah kat negara kita pun kita tegur, kita dakwah. Tak bermakna kita kena tutup mata dengan apa yang berlaku di tempat lain Bro Fah. Dan benda ni lebih menyakitkan dan menyedihkan sebab kita rasa macam mungkin ujian untuk bangsa Arab lah. Mungkin kalau Malaysia duduk sebelah Palestin pun kita pun tak buat apa-apa mungkin. Tapi disebabkan yang sekarang we talk about real lah, reality. Yang jadi jiran kepada Palestin ni siapa? Dan yet we haven't seen any. Dan Arab Saudi, kalau orang kata Arab Saudi negara yang lemah, mana pula ya Allah, ketenteraan dahsyat dengan minyaknya, dengan pegangan. Kalau dia stopkan minyak tu habis satu. Bro Fah ingat kenapa Amerika sampai sekarang tak usik Arab Saudi Bro Fah? Sebab duit, minyak, they have that power, but they are not using it Bro Fah. Sama kan Bro Fah, saya tertanya-tanya. Tak Bro Fah cakap kan, apa yang mereka dapat bila sokong Israel, sokong US ni. Saya pun tertanya, apa yang Arab Saudi kejar sangat ni Bro Fah? Padahal kemuliaan yang mereka dapat daripada di sisi Allah, di sisi Ar-Rasul, di sisi umat Islam jauh lebih tinggi dan berharga kalau mereka berjihad. Tak tahulah Bro Fah nak cakap. Saya teringat bila Cik Gabana sebut macam ni. Seorang ikhwah daripada Palestin yang kita berjumpa kan, dia kata perjuangan Taufan Al-Aqsa ni bukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa saja, tapi turut untuk membebaskan umat Islam masjid dan dua masjid Nabi yang lain, Masjid Nabi dengan Masjid Haramain. So sebab kita faham kenapa kita kata mana ada askar dekat Masjid Haramain yang nak pergi serang apa kan. Kita kena faham bila kita katakan apa nama ni apa perkataan tu
Apa saya pun tak dapat nak teka tu. Bila orang menjajah, penjajahan. Okay. Bila kita sebut penjajahan ni, Cik Galan mungkin boleh sentuh sikit pasal Tahrirul Watan kan. Penjajahan ni dia ada bermacam-macam level lah. Level yang paling obvious adalah penjajahan secara fizikal. Di mana ada kuasa luar yang datang dan menjajah negara kita dan mengambil hasil mahsul kita, menghambakan rakyat-rakyat kita, dan memaksa undang-undang mereka lah kan. Itu penjajahan. Dan kalau kita boleh draw comparison, Malaysia pre-1957 itulah penjajahan kan. Tapi di Arab Saudi tidak ada penjajahan sebegitu. Tapi ada satu lagi jenis penjajahan, arguably benda tu lebih berbahaya. Setuju. Sebab orang rasa dia bebas, sebenarnya dia dijajah. Dan inilah yang kalau saya boleh highlight kan, Arab Saudi dia ada Vision 2030. 2050 ke 2030? 2050 tak silap. Apa kita check balik. Vision ni yang dikemudi oleh anak Raja Salman sekarang ni which is yang dikatakan Crown Prince lah, yang akan mengambil takhta selepas ayah dia meninggal. Sekarang pun sebenarnya dia lah. Sekarang dia lah sebenarnya. Dia lah tangan-tangan tu lah kan, de Muhammad facto bin Salman ni. Dan dia melihat, dia ada satu vision. Bila dalam pertemuan dengan negara-negara Arab, dia ada beritahu dia nak menjadikan Middle East ni the new Europe, the new America, the new civilization. So in a way, kalau nak ke hadapan, dia kena jadikan Arab Saudi tu macam Eropah, negara Eropah sendiri. Tapi orang tak menentang benda ni sebagai satu penjajahan, sebab dia datang daripada orang dalam sendiri, apatah lagi orang yang paling tinggi lah dalam negara tersebut. Dan the guardian of two holy kan? Gelaran-gelaran dan sebagainya lah kan. So kat sini lah mungkin kita perlu highlight kembali kan, Cik Gabana, perjuangan kita ni bukan sekadar perjuangan, termasuklah perjuangan Hamas sekalipun. Perjuangan membebaskan Palestin ni bukanlah kerana kita nak menyelamatkan tanah. Walaupun tanah tu adalah salah satu elemen daripada pembebasan. Dia bukan tanah per se. Betul. Bukan tanah Kita bukan nak sangat tanah tu lah, tapi yang kita nak adalah pembebasan mutlak manusia kepada Allah SWT. Dan begitu juga dengan Arab Saudi. Yang kita lihat sekarang ni, mereka fasikkan dengan konsert-konsert, dia fasikkan dengan vision-vision yang mengarut ni. Malah mereka ada, tak silap saya, dia ada macam menteri yang menjaga Vision 2030 ni. Vision tu saya tak sure, tapi menteri hiburan memang ada. Menteri hiburan. So yang konsert-konsert ni dia lah yang in charge. Benar. Dan kita risau benda ni. Kita risau sebab apa? Kita risau masyarakat tak nampak benda ni sebagai satu masalah. Betul. Dan sebenarnya Prof, bila sebab betul Prof, memang betul Prof. Saya pernah terbaca di X kan, apabila mereka menyebut tentang ada orang persoalkan tindakan kerajaan Arab Saudi pintas peluru berpandu daripada Houthi pada Yaman. Saya ingatkan, sebab dia minta pendapat, saya nak tahu pendapat jujur daripada orang Arab Saudi. Boleh kata semua reply tweet yang saya baca, mereka menyokong tindakan kerajaan mereka Prof. Arab Saudi. Ya, melihat itulah satu tindakan yang bagus, kerajaan mereka terbaik dan sebagainya. Dan juga saya pernah tengok satu klip, satu reel, bagaimana rakyat UAE ni sangat bangga dengan pemimpin mereka. UAE ke Arab Saudi? UAE pula. Pemimpin mereka bijak dan sebagainya. Dan jadi saya tak heran lah sebenarnya. Betul lah Prof cakap. Kita belajar projek pembodohan Fir'aun. Kenapa Fir'aun yang obvious kejam zalim tu pun ramai rakyat yang sokong. Sebab dia sogok rakyatnya dengan konsert, dengan duit, dengan maksiat. Jadi rakyat ni pun bila dah jauh daripada Quran, daripada Islam, dia tak nak pemimpin yang Islami Prof. Dia takutlah kalau pemimpin Islam naik, dia kena sebat, dia kena rotan, dia kena hukum hudud dan sebagainya. Jadi dia akan terus menyokong pemimpin-pemimpin fasik. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan kalau mereka sendiri tak kisah dengan apa yang berlaku di Palestin. Dan yang lebih bahaya tu Cik Gimana, bukan sekadar pemimpin, tapi juga so-called tokoh-tokoh agama yang kita nampak lah daripada video-video dan yang orang share di Masjid Haramah sendiri. Ni nak kata Imam Sudais sendiri dalam khutbah dia kata jangan mengangkat simbol-simbol ataupun bendera-bendera yang memberi gambaran politik. So apa yang berlaku adalah antaranya orang yang pergi hijrah, dia orang Palestin. Takkan tak boleh pakai bendera sendiri kan? So dia suruh keluar. Beg dia tu dia ambil, dia suruh keluar. Seolah-olah sedang mencetuskan isu politik di tanah yang haram, yang dia tak tahu zaman Nabi berapa banyak perbincangan politik dalam masjid. Itu satu. Banyak kepimpinan nak pergi jajah mana, nak pergi selamatkan orang mana, semua dalam agama, dalam masjid. Dia nak keluarkan balik the essence of Islam tu daripada masjid.
Dan alangkah sedihnya Rofan, benda tu datang daripada saudara-saudara Islam sendiri. Ya, malah orang yang Qori yang selalu kita dengar orang kata puji ni sudah syurai man. Suara yang sedap ni. Alasan mereka apa? Ulil amri, mereka lebih tahu, mereka ada hikmah. Saya itulah menyerap juga lah orang-orang yang menggunakan perkataan macam InsyaAllah kita melihat pada hikmah tanpa ada dalil, tanpa ada tak ada pemimpin kan. Mereka lebih tahu. Lagi-lagi hikmah ni. Hikmah ni orang selalu salah faham kan. Dia kata hikmah ni adakah dengan menggunakan ayat Al-Quran itu ataupun tidak mengaplikasikan ayat Al-Quran itu adalah satu hikmah? Adakah tidak membuat jihad itu satu hikmah? Kita tanya hikmah ni pada pandangan siapa? Hikmah pada pandangan ulil amri yang entah apa-apa ke, ataupun hikmah kepada berdasarkan konteks Al-Quran dan sebagainya. Bagi dia lebih berhikmah Profa, buat konsert, buat fashion show. Yang tu tak keluar pula statement itu kita marah tu. Bila tentang jihad, tentang perjuangan Hamas, cepat je keluarkan fatwa. Tapi bila bab-bab yang maksiat di depan mata, obvious tak tahu. Mungkin mereka akan kata itu dah memang obvious maksiat. Tak payah keluarkan fatwa dah. Saya pernah dengar Profa, orang keluarkan statement macam tu dah tentu haram, tak payah keluarkan fatwa. La haula wala quwwata illa billah lah Profa. Betul. Jadi itulah kita nak, bila kita bincang tentang isu Palestin ni, kita nak audience nampak yang sebenarnya kita bukan nak sekadar mengulas apa yang berlaku di Palestin, tapi apa yang sebenarnya fikrah ataupun sedang berlaku, apa yang sebenarnya kita nak ambil penyakit tu, pengajaran itu. Kenapa penting untuk kita terus memperjuangkan isu Palestin? Bak kata Prof, tahrur watan ni bukan physically sahaja. Yes, by all means kita nak Palestin tu kembali menjadi milik umat Islam, tapi pada masa sama yang lebih utama adalah akidah dan perhambaan. Itulah tadi kan. Betul. Bila kita sebut tahrir watan ni adalah dia adalah tahrir watan, membebaskan tanah air min ghairi sultan min sultanil ajnabi, daripada kuasa-kuasa asing. Daripada sudut apa? Sia-sia, iktisadiyah, ijtimaiyah, dan peranan ni perlu dimainkan oleh semua orang, termasuklah rakyat-rakyat biasa, pemimpin dan juga ahli-ahli agama. Dan mungkin saya ceritakan jugalah untuk para pendengar kan, satu kisah yang baru ni baca, dikongsikan oleh ikhwah kita juga, Tahirul, dan saya baca, saya terinspirasi lah dengan kisah tersebut kan, iaitu tentang Umar Mokhtar. Umar Mokhtar yang kalau kita tahu ni, Libya ni dia pernah dijajah oleh Itali kan. Betul, ketika zaman pemerintahan Mussolini. Betul. Dan Umar Mokhtar ni dia masa dia memperjuangkan kebebasan Libya, dia telah digelar dengan bermacam-macam gelaran. Sebab dia punya cara memang tidak boleh diterima oleh terutamanya agamawan Libya ketika itu. So antaranya digunakanlah agenda-agenda surat khabar yang mengatakan bahawa Umar Mokhtar ni khawarij, pengkhianat. Umar Mokhtar ni pengkhianat, penceroboh nombor 1. Dalam masa sama, ada satu akhbar lain yang menunjukkan gambar mufti Libya ketika itu menyambut ketibaan ulul amri dalam surat khabar tu, Mussolini, dan mengiktiraf perlunya kita memberikan bantuan kepada ulul amri inilah. Fast forward sekarang, kita tengok benda yang sama Prof kan. Satu, nama siapa yang kekal? Umar Mokhtar ke? Bukanlah kita nak mengejar nama, tapi nak kata kebenaran ni dia tidak akan dipadam. Betul. Nama ulama tu dah tinggal, nama Umar Mokhtar tak kenal pun siapa nama. Kita tak kenal pun. Menjadi sumber inspirasi singa apa? Singa padang pasir, the line of desert. The line of the desert. Dan begitu juga benda, bila kita fikir, tak kalau orang dulu tak sokong Umar Mokhtar apa benda lah, pergi sokong Mussolini. Kita sama sekarang ni. Dalam dia sekarang. Kita sokong siapa kan? Pemimpin-pemimpin kita ni. Kan? Ada juga, ada yang mengatakan jihad ni is a ridiculous proposition lah, apalah dan sebagainya. So ini bacaan-bacaan bukan politik, dia adalah bacaan-bacaan sejarah sunnatullah yang kita kena ambil maklum jugalah. Dan kita nak berada di side mana dan side siapa. Kan? Suatu hari nanti kita akan mati, semua pemimpin akan mati. Di mahsyar nanti kita nak berada di side siapa? Kita nak berada di side Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, Aruri, Syamah Yasin, Abdul Aziz Rantisi, ke kita nak berada di side minta maaf cakap lah, Muhammad Salman, UAE, Raja Jordan, Netanyahu dan Trump dan sebagainya. Okay Prof, I think cukup untuk perbincangan tentang isu Palestin, sebab lepas ni isu yang lebih panas dan menarik. Kita maybe rehat sekejap. Boleh.
Kembali kita ke episod 40 Iman Sekejap. Brofa suka tak makan mi hiris ataupun mi tarik Cina Muslim? Uish, tempat saya lah. Especially banyak kedai-kedai. Lupa dah jadi Beijing ke? Beijing Malaysia. Hari tu Xi Jinping datang Malaysia, ada singgah tak? Southville. Oh, itulah hampir-hampir. Kau dia tahu ada banyak mi tarik sedap kan. Selalulah saya bagi naga. Selalunya pengusaha-pengusaha mi tarik ni ataupun mi hiris ni daripada mana bro? Mostly daripada Xinjiang. Lepas tu area-area belah-belah China sana lah Dia ada satu kawasan Islam besar situ yang berdekatan dengan Tibet rasanya tak silap saya. Betul. So area-area situ mostly datang daripada situ lah. Tapi ada satu lagi kawasan yang kita dah jarang sebut sekarang Cik Gabana, iaitu kalau orang Melayu sebut Uyghur, orang Jawa sebut Uyghur. Orang Melayu, orang bahasa sebenarnya adalah Uyghur. Uyghur tu is etnik kan? Uyghur tu etnik. Dan juga kawasan tu juga dipanggil kawasan Uyghur. Sebenarnya ada sebab lah kita sebut pasal Xi Jinping, pasal Uyghur sebab itulah isu yang kita nak bincang hari ni. Kita pun maklum yang minggu lepas was it last week? Kan minggu lepas kan? Minggu lepas. Presiden Xi Jinping telah melakukan satu lawatan, kita kata lawatan politik lah, ke Malaysia. Dan lawatan Xi Jinping tu dilihat sebagai sangat signifikan sebab pada masa yang sama, sehari sebelum tu Donald Trump telah mengumumkan tarif yang sangat dahsyat ke atas China dan mengenakan pos 90 hari kepada negara-negara lain. Jadi bila kita baca analisis politik tu banyaklah kenapa Malaysia dipilih sangat signifikan, sebab Malaysia pengerusi ASEAN dan sebagainya. Yang paling best Profa, atau kita kata paling tak tahan lah, semua memuji. Dekat Facebook saya penuh memuji lawatan kedatangan Xi Jinping, satu fasa baru bagi Malaysia. Sebab the last time Xi Jinping datang adalah pada tahun 2013. So almost 12 years ago. Dan Zaman Najib betul. Dan antara 3 negara ASEAN yang Xi Jinping pilih, Vietnam, Malaysia dan Kemboja. So Malaysia ni kira yang paling ke depan lah. Satu sebab pengerusi ASEAN. Dan kalau kita tengok dari segi ekonomi pun, Malaysia is the third biggest economy in Southeast Asia. Jadi memang orang kata sangat signifikan, sangat fruitful dan sebagainya. Tapi Profa, dia macam tak kena lah Profa. Sebab orang tak perasan atau tak sedar ke? Kan, memanglah kita pun akui mungkin ada kelebihan atau ada benefit. Tapi kalau dah sampai tak memuja, mendewa-dewakan benda tu sampai kita tu menutup mata kepada apa yang berlaku di China. So, apa yang berlaku di China tu Profa? Bagi Profa pula bercakap. Alamak. Kalau ikutkan saya, tak adalah mendalam sangat pembacaan tapi berdasarkan apa yang kita perhatikan, ada satu etnik lah tadi kita sebut etnik Uyghur, yang memang dia bukan fasa asimilasi lagi Cik Abana. Asimilasi ni maksudnya dia hilang dia punya tradisi ataupun identiti dia dan dia menjadi one of the citizen lah, macam di Indonesia kan. Kita tengok Cina dengan Melayu macam tak ada sangat beza. Lawan kepada asimilasi apa? Adaptasi Oh, saya tak perasan. Asimilasi ada. Sedasar. So tapi di China ni pula ada yang argue macam Uyghur ni, dia sebenarnya apa yang berlaku kepada mereka adalah satu proses asimilasi. Sebab Uyghur ni dia macam sepadan Mongolia dan dia ada efek-efek macam kawasan macam Kashmir, dia kawasan yang disputable. Dan mereka sebenarnya memang pernah perjuangkan autonomous kerajaan sendiri. So China dia mengambil langkah yang agak agresif lah. Memang keras, agresif kan. Antaranya adalah dengan membuat concentration camp. Betul. Mengawinkan perempuan-perempuan Uyghur Muslim dengan lelaki-lelaki Cina daripada China yang bukan Islam. Kemudian ada yang membuat propaganda pendidikan dalam sekolah-sekolah, malah di masjid pun. Ni saya dapat tahu. Tak dibenarkan di masjid dah sekarang kan? Dibenarkan. Cuma ada guard, ada ni, dan diletakkan gambar Xi Jinping kat dalam masjid tersebut lah. Waktu bulan puasa tak boleh puasa, tak dibenarkan puasa dan dipaksa untuk makan. Tapi berita-berita ni semua tak naik. Macam dia tak sampai kepada kita lah. Wallahualam, adakah mungkin sebab biasanya bacaan politik sekarang mungkin Amerika lawan dengan China kan. So Amerika ni suka cari salah China. Amerika ni jahat. Jahat. Tapi Amerika pula dalam masa sama kita tahu dia ni lah tak pakailah cerita-cerita dia. So orang macam skeptical, betul ke dia cerita pasal China ke dia ni cari kesalahan saja, nak menutup kesalahan dia. Tapi regardless lah siapa yang cerita, kita memang tahu. Dan saya sendiri personally
pernah berjumpa dengan orang Uyghur yang datang ke Malaysia, berlari ke Malaysia, dan mereka memang mengatakanlah ada walaupun tak dapat korek mendalam sangat, tapi dia orang kata memang ada strategic punya decision untuk bukan assimilate dah, tapi nak dia macam ethnic cleansing tu ethnic cleansing. Bila Bro Fah sebut macam tu, apa tadi nak cakap, media-media dan sebagainya tu memang sangat kurang melaporkan tentang Uyghur ni. Dan sebenarnya Bro Fah, this is not hearsay. Ini bukan ura-ura. Memang tak silap saya Amnesty International ke ataupun pihak UN sendiri, tak silap saya, memang melaporkan berlakunya systematic kita kata ethnic cleansing lah ke atas Uyghur. Dan benda ni memang ada record, ada video-video yang leak out dan sebagainya. Ada concentration camp tu, perempuan-perempuan yang kena buka tudung Bro Fah. Ada mantra-mantra ataupun can-can yang diorang kena hafal memuji kerajaan komunis China dan sebagainya. Jadi semua ni di mana nilai sisi Uyghur terhadap umat Islam di Malaysia ketika mana Xi Jinping datang kan? Saya rasa tak ada langsung kot PMS sebut. Sebab dulu saya ingat sebelum isu 2000 kedatangan Xi Jinping ni, pernah ada wartawan tanya, Anwar kenapa tak raise pasal PMS, kenapa tak raise pasal ni pada Xi Jinping ataupun kepada kerajaan. Tak silap saya masa mereka pergi ke China. Kan ada kan Malaysia pergi ke China. Mereka kata apa tau? Jawapan memang jawapan selamat habis lah. Dia kata benda ni kita dah bincang, kita dah raiskan kepada China dan kita dapati mereka telah mengambil langkah-langkah yang yang sepatutnya brush off lah basically. Memang tak nak jawab lah. Sebab yes we know kalau Malaysia berani sebut seperti mana Malaysia berani sebut pada Israel, of course the consequences will be maybe big lah terhadap Malaysia. Agak-agak kenapa Cik Kemana rasa reaction manusia awam lah berbeza kalau Xi Jinping datang dengan Netanyahu datang? Kenapa? Satu sebab kita kena akui daripada dulu lagi Malaysia memang tak pernah ada apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel. Walaupun kita tahu Bro Fah, secara diam-diam kita ada hubungan ekonomi. Benda ni memang telah didedahkan oleh sumber-sumber banyak lah. Bila kita baca, Malaysia sebenarnya ada hubungan ekonomi Israel, sama ada langsung ataupun tidak langsung. Okay. So daripada dulu Israel ni dah jadi macam boogeyman. Jahat ni, Israel ni jahat. So memang rakyat kita pun didoktrin, bukanlah kata doktrin, memang kita nak nampak Israel sebagai jahat pun. Tapi China dia lain. China ni kita kena tengok sejarah, bermula daripada Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak yang telah memulakan hubungan diplomasi dengan China, dan ketika itu konon-konon langkah Malaysia ni dilihat sebagai ke depan. Sebab banyak negara lain tak berani. Sebab Amerika dan sebagainya, tapi Malaysia menjalinkan hubungan. So hubungan kita dengan China ni ada naik turun lah. Dan kita tak pernah melihat China ni sebagai musuh. And sebab sekarang ni Malaysia is our biggest trade partner apa? Maksud China the biggest trade partner dengan banyak negara kan? Betul. Saya ada 16 negara yang Malaysia is the biggest. Even US kali pun. Oh, China is the biggest. So of course benda tu dalam kepala rakyat pun sama Bro Fah. Kalau kita baca banyaklah analisis politik ni Bro Fah, kadang-kadang kita tengok memang sangat banyak kepentingan ekonomi dijadikan dasar. Takkanlah PMS nak bodoh macam tu, habislah Malaysia nanti. Cooperation dan dia sebagainya. punya benchmark adalah ekonomi. Ataupun dengan kata lain, kekayaan lah. Maknanya kita sangat takut kehilangan export import. Kita sangat takut kehilangan dunia tu Bro Fah. Ataupun dengan kata lain, memang rakyat Malaysia ni memang dah dijangkiti al-wahnu sebenarnya, al-wahan. Kan? Kita takut sangat. Cintakan dunia dan takutkan mati. Kita akan dengar hujah-hujah tu. Habislah nanti trade kita dengan China. Takkanlah bodoh sangat. Semuanya menjadikan, ada tak kita jadikan akidah sebagai benchmark? Tak ada Bro Fah, tak ada. Betul. Bagi saya macam mana prinsipnya sama. Prinsipnya di mana-mana adanya kekejaman yang berlaku, kita perlu bersikap tegas dan berpendirian lah. Tak boleh lah dengan negara ni kita nak tukar prinsip, dengan negara ni nak tukar prinsip kan. Hanya sebab kita baik dengan orang tertentu kan. Betul. Dan hanya kerana mungkin dia negara jiran kita. Sebab katakanlah nanti kalau kita Malaysia ni walau-walau jadi jiran Palestin, kalau dasar kita sama tak macam dasar kita sekarang ni kan? Mungkin berbeza lah kan. Sebenarnya Bro Fah cakap ni sangat relevan tau. Sebab apa? Singapura, Thailand. Nak ke arah situ sebenarnya. Thailand, tapi tak apalah sekarang. Kita habiskan ni dulu. Cuma bagi saya prinsip kena tegas. Tapi cara tu mungkin lebih fleksibel lah. Sebab cara ni dia kadang-kadang dia terkait juga dengan respon-respon yang sedang dilakukan lah. Contoh di Palestin mungkin pembunuhan, pembakaran. Tapi di China cara dia mungkin lebih halus. Tapi tak kata kurang dahsyat, mungkin lebih dahsyat. Menyebabkan kita mengambil stand yang lebih lunak lah, lebih ramah. lebih lunak dengan China ni. Tapi
kita tidak meminta untuk memboikot ekonomi China. Yang kita minta adalah berdiri depan dan menyuarakan ketegasan tersebut kan. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Dan mereka tu bukannya orang lain, mereka tu adalah saudara seakidah kita. Dan kalau bukan saudara seakidah pun, dia memang adalah satu kesalahan di sisi hak asasi manusia pun. So hak asasi ni hipokrit lah bro. Dia hanya terpakai kepada orang-orang Eropah, orang-orang Amerika and Western civilization je. Betul. So akhirnya macam yang kita tak nak adalah benda ni di brush off, tidak di highlightkan. Dan kesempatan yang mana lebih lagi kalau bukan Khalifah Cina tu datang Malaysia dan bercakap dalam, saya tengok grup-grup Haroki pun semua senyap lah. Gerakan-gerakan Islam pun tak ada satu pun yang semua dah ni, tak maaf cakap lah, semua dah terpukau dengan PMX Xi Jinping kan? Tak, maksudnya PMX ni Khalifah terbaik. Tak ada apa yang salah pasal dia kan. Kalau kita usik sikit PMS ni, memang kena kita ni bawah ni dalam podcast ni. Nanti tengok. Nanti tengoklah komen-komen kat bawah. Mungkin semua orang nak unfollow dah kita kan. Tak ada komen pun. Kalau nak unfollow silakan, tak ada masalah pun. Tapi point saya adalah nak katakan yang in terms of prinsip kita tak boleh berubah kan. Kita tahulah kalau mungkin dari sudut ekonomi tu dalam keadaan sekarang ni memang we cannot do much. Walaupun masih arguable, tapi apa yang kita boleh buat adalah sekurang-kurangnya kita nak tengok PMX stand macam mana stand dia dengan Israel, macam itulah sepatutnya dia stand dengan China atau siapa saja sebab isu yang sama. Dan satu sisi lagi adalah mungkin kita nak bukan puji tapi nak acknowledge lah macam mana China handle benda ni. Memang kalau tengok media China ni memang state control kebanyakannya. Nak tengok independent media ni jarang lah dengar. Even diorang punya so called blogger, YouTuber sekalipun menjadi agent kepada negara China dalam menyampaikan propaganda. So in a way benda tu bagus lah bagi China kan. Tapi nak menunjukkan satu lagi kekuatan, kalau kita nak membongkarkan benda ni lah, kekuatan media lah. Sebab tak tahulah, mungkin kita jarang dengar orang Uyghur sendiri bercakap tentang apa yang berlaku di tempat tu. Boleh jadi mereka takut. Betul? Tak tahu, kita tak tahu sebab memang saya pernah tengok lah reel propaganda Cina, dia upah influencer Uyghur dah tak pakai tudung apa semua, tunjuk gaya yang apa, tak ada masalah, it's a safe place apa semua kan. Yelah, melainkan kita buat podcast kat sana lah, cik kat mana. Tengok sendiri kan. Betul kita tak balik dah apa. Sebab saya kena tahan kat sana. Masa berlaku sebelum datang kedatangan Xi Jinping ni pun saya ada try juga buat research pasal Uyghur ni. Tak jumpa. Video yang lama adalah video 5-10 tahun lepas. Itu pun daripada media barat. So daripada orang Cina sendiri, so mungkinlah normal, sebab itulah mungkin reactionnya lebih silent and muted, dan PMX pun tak menghadapi tekanan untuk bercakap. So kat situ lah. Dia sedih sikit Belova bila kita dengar ada orang ulas ataupun ada orang kata isu Palestin. Tak ada siapa pun nak cakap isu Uyghur, isu Sudan, isu Kashmir, isu Rohingya. Kita akui sebab memang isu Palestin ni satu, dia punya liputan dia dahsyat. Kan? Dan kita punya kehidupan seharian maybe buat 50% akan buka social media, mana ada orang cakap pasal Uyghur Belova. So kita punya dari segi input, satu lagi mungkin sangat limited. Satu lagi China pun sendiri dia ada social media tersendiri. Betul. Kan. TikTok tu China, Tencent kan. Bagi apa dia punya chat, WeChat kan, WeChat tu social media dia sendiri yang nak faham kena faham bahasa Cina lah. So kat situ banyaklah kelemahan-kelemahan media yang mungkin kita kena cari jalan untuk atasi supaya kita lebih mengetahui lah apa yang sedang berlaku di China sendirilah. Sembang pasal Xi Jinping ni, Cik Abana, ada orang datang menziarahi. Asalnya dia ni ditugaskan sebagai menteri pengiring. Tapi dia datang, dia buat ambil gambar belakang pintu macam dekat basement. Pintu keluar. Lepas tu dia memberi satu hadiah lah. Cik Gabana tahu ke siapa saya sedang cakap? Of course lah kita tahu. Cuma Brofa dah dengar belum statement balas dia? Apa statement balas dia? Statement balas dia kata jangan besar-besarkan isu ini. Ini adalah hadiah peribadi daripada saya, bukan mewakili kerajaan, katanya. Tapi datang berjumpa sebagai menteri pengiring.
ambil kesempatan sebagai menteri pengiring lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok ada mesej halus lah dalam plug tu kan. Semoga angin daripada timur bertiup kencang bersama dengan anda apa semua. Nanti kita cakap macam ni, ada kata takkanlah kerana satu gambar saja, satu plug saja anda telah mana lagi fakta-fakta lain. Tapi apa akhlak Islam yang anda gunakan untuk tapi menarik bro Fa, ada influencer Cina. Maksudnya orang Cina di Malaysia sendiri yang komen pasal tu. Bukannya kita kata influencer Melayu ke Islam ke tak. Orang Cina sendiri dia kata sangat pelik benda ni. Kenapa menteri tersebut pergi dekat tempat yang yelah macam tak sesuai nak bagi hadiah. Kemudian kata mewakili DAP pula. Kalau kata nak mewakili kerajaan, bagilah keris, bagilah sampin. Kenapa nak bagi naga? So when it comes from Chinese themselves, mungkin dia berbangkang, kita tak tahu. Tapi when it comes from Chinese themselves, yang memahami culture dan sebagainya, I think betul. Saya ada terbaca satu post daripada Firdaus Wong. Dia share pasal revelation daripada seorang yang memang mengikut budaya Cina ni lah. Dia kata dia kata kalau zaman dulu mungkin tak kuat sangat orang nak berasa izah dengan negara Cina ni sebab negara Cina lemah waktu tu. Tapi dia orang ada satu kefahaman. Dia orang datang orang-orang Cina yang keluar daripada Cina ni, contohnya berada di Malaysia, saya tak pukul rata ni generasi dulu. Ni dan mungkin kefahaman tu kekal sekarang ni. Masih ada. Saya tengok video, ada satu video ni. So dia merasakan China ni akan bangun dan bangkit. Dan bila dia dah kuat, dia akan kembali dan menguasailah negara-negara yang ada orang-orang Cina. Tahrir Watan versi inilah. Versi nasional komunis lah. Lepas tu dia bagi tahu juga. Tapi di kalangan orang muda mungkin dah tak ada dah mindset ni. Cuma tapi di kawasan-kawasan tempat-tempat tertentu masih ada. Antaranya lah di sekolah-sekolah Cina mereka tukar cikgu-cikgu daripada yang muda kepada yang tua-tua. Supaya dalam kelas cikgu-cikgu yang tua-tua ni masih boleh tanam lah semangat kecinaan, semangat kebangsaan Cina. Kita datang daripada China akan datang dan kita akan bersama bila mereka kuat dan sebagainya. The Greater China lah. So dia sebenarnya formula tragedi yang sama aja kalau kita tak ambil cakna akan berlaku di Malaysia. Kalau seperti yang berlaku di Israel sekarang ni lah. Dan sebenarnya dah berlaku pun Encik Mana? Seperti apa yang berlaku di Singapura. Tapi sebelum boleh masuk sekejap bro Boleh. Sebelum kita sembang pasal Singapura ni, sebelum kita masuk isu yang berkaitan, bila sebut pasal apa ni, propaganda dan sebagainya, baru ni berlaku satu lagi kontroversi bro Akhbar Xinqiu Daily, akhbar bahasa Cina. Dalam dia melaporkan tentang lawatan Xi Jinping ni, dia lukis apa pakai AI katanya. Bahtera, satu bahtera bendera Cina, satu bahtera bendera apa tak tahu. Negara apa tak tahu sebab dia ada bintang je. Bulan sabit hilang. Kan? Jadi benda ni bising, kontroversi sebab YDPA kita pun, yang di-Pertuan Agong kita pun menegur. Jadi Xinqiu terus minta maaf dan editor dia dikatakan telah dikenakan tindakan. Now, saya nak tanya ataupun saya nak bagi audience kita berfikir, adakah ini satu benda yang tidak disengajakan? Sebab lepas Xinqiu ada satu lagi akhbar buat benda yang sama. Saya lupa nama akhbar tu. Dan tak silap saya 2-3 hari lepas ataupun weekend yang lepas, di Expo Baby dekat Mid Valley, sebuah company dari Singapura. Benda yang sama, bendera Malaysia tapi tak ada. Antara banyak-banyak yang boleh hilang, bulan sabit juga hilang. Kan? Itu yang kita persoalkan dan kita kata bulan sabit ini dalam bendera Malaysia, kita tahu bulan sabit ini memang melambangkan Islam. Dan ia satu benda yang kita bukan nak nationalist sangat bro Fa. Kita dah bincang pasal nationalist apa semua ni. Tapi because it represents Islam, kan, it makes a lot of significance. Dia menguatkan lagi naratif yang sedang hangat orang rasa lah. Saya rasa kan, minta maaf cakap, orang kata takkanlah satu insiden adalah nak dikatakan sebagai satu perancangan. Tak personal. Kan? Adakah ini, come on lah, Allah bagi kita akal, Allah dah tulis dalam Al-Quran, Nabi dah bagi hadis yang banyak. Musuh-musuh ni bro Fa, dia akan sentiasa cari jalan untuk jadikan umat Islam ni hilang identiti dia. Kalau kita baca Quran yang apa ni, saya lupa ayat tu sekarang tak keluar. Orang kafir ni dia tak nak apa kita masuk agama dia sangat pun. Dia tak nak apa kita murtad sangat. Cukuplah kita ni hilang. Amilatahum. Hilang identiti kita sebagai Islam. Lepas ni dah tak kisah pasal bulan sabit, lepas ni tak kisahlah pasal azan. Tak kisah. Ada pula orang kata apalah nak kecoh-kecoh pasal bulan sabit. Bulan sabit ni Turki Osmaniyah yang perkenalkan. Tak ada zaman Nabi pun. It's not about that lah. It's not about that. Bila kita dah terima
acknowledge itu adalah lambang Islam, itu adalah Betul. kan. Musuh-musuh pun pandai. Musuh-musuh tak, kalau dia nak buat satu agenda, dia takkan terus buat keluar dengan bangganya tak. Dia akan mula dengan perlahan-lahan, sikit demi sikit, demi sikit. Dan dia tengok kat reaksi orang-orang Islam ni. Adakah kalau dia buat ni orang Islam boleh terima ke tak? So dia akan undur sedikit. Tak ada nak kata apa bukti, mana depan mata, mana perkataan yang kata kami ni negara komunis. Mana? Takkanlah nak tunggu sampai macam tu baru kita nak terbangun. Takkanlah dia orang bodoh sangat, Prof. Macam saya teringat tu, ada seorang dekat ni isu Palestin balik lah. Albanese tu, kenal tak Albanese? Siapa nama dia? Francesca Albanese kan, pegawai khas UN untuk isu Palestin ni. Ada wartawan tanya dia, ada tak bukti bertulis yang mengatakan daripada kerajaan Israel mereka nak menghapuskan, nak genocide orang Palestin? Baguslah jawab Albanese ni. Dia kata dalam sejarah genosid tak ada lagi lah satu kerajaan yang bodoh nak tulis secara hitam putih mereka ada perancangan untuk menghapuskan. Sama lah. Takkanlah kita expect sorry to say DAP ke sesiapa kan dalam mereka punya meeting, okay, kita punya plan seterusnya adalah takkan dah Bro Fa, nak menghapuskan Islam di negara Malaysia dan sebagainya. Dan saya nak persoalkan juga bagaimana sebuah akhbar yang macam Sincu, yang akhbar yang dah lama bertapak di Malaysia, yang kita kata dah establish. Saya bacalah Prof somewhere, untuk satu berita terkeluar di muka hadapan, maksudnya berita utama, dia punya scrutiny tu lagi ketat. Maksudnya main page kan? Main page kot. Macam mana? Dan baguslah saya kata sepatutnya memang lesen Sincu ni kena gantung patutnya. Sebab ingat tak isu Hot FM Prof? Isu tentang whale. And bagaimana hampir-hampir lesen Hot FM nak digantung disebabkan isu tu. Tapi kenapa tindakan yang sama ataupun the same reaction tak sama macam siap lagi nak ajar macam mana nak buat bendera. PMX keluarkan statement, janganlah keterlaluan sangat dalam nak menghukum Sincu, biarkan siasatan berlaku dan sebagainya. Yes, kita tak nak keterlaluan, but please be just lah, be fair. And treatment terhadap orang siapa-siapa pun kat Malaysia ni, kalau ada buat kesalahan, kita sekarang ni dah nampak, and walaupun orang kata persepsi ke sebagaimana, dah nampak reaksi terhadap orang bukan Islam seolahnya lebih rahmah, lebih berlembut berbanding bila orang Islam yang buat kesalahan. Betul. Saya tak tahu sesuai ke tak cakap benda ni kat sini. Takut kena panggil sosma ke apa. Kalau tak sesuai kita cut. Tapi macam ni, satu benda lah, saya nampak benda ni berlaku sebab kita ada tendensi untuk melihat sesuatu benda tu pada isolation. Macam kes ni kita judge based on this case saja. Pelaku dia tak apalah Sincu Daily ke, walaupun orang tu related dan sebagainya, tak payah nak tengok sangat lah. Sebenarnya kita ada satu konsep dalam agama kan, yang mana benda ni memang telah pun diterangkan dan berlaku pada zaman Nabi. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu kan. Kemudian dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zann ism. Wahai orang beriman, jauhlah kamu daripada berburuk sangka, kerana kebanyakan daripada buruk sangka tu adalah dosa kan, isim. Daripada ayat tu kita faham, di kalangan orang mukmin dengan mukmin, dia kena sentiasa bersangka baik. Betul. Tapi di kalangan orang mukmin dengan munafik, dengan musuh, dengan harbi, kena sentiasa bersangka buruk. Dan benda ni pun adalah satu praktis yang datang daripada wahyu, yang mana Nabi sentiasa berhati-hati bila dia deal dengan orang-orang kafir kan. Tidaklah mengatakan bahawa kita ni sentiasa mengajak untuk bersangka buruk, tapi kita nak suruh melihat benda tersebut, sesuatu isu, dalam konteks yang lebih penuh dan berpandukan dengan Al-Quran. Bahawa sentiasa ada orang-orang, golongan-golongan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah yes, millah lah perkataannya. So sentiasa ada orang kafir yang yang takkan redha sampailah kita ni mengikut cara budaya mereka. Dan look at where Singapore is now. Bagaimana Singapura ni dahulu satu negeri yang dibanggakan tanah Melayu kerana mendatangkan banyak manfaat-manfaat ekonomi, posisi yang strategik, kedudukan dia ketika zaman Kesultanan Melaka, meningkatkan empayar Islam. Where is it now? Datang seorang MP yang katakan, pergilah Gaza, kami sponsor, jangan balik. Kan?
look at how secular Singapura sekarang ni, dan apa-apa nak buat demo pun dah tak boleh dah sekarang. Tak boleh. Demo Malah Hamas dikatakan terrorist organisation. Inilah Singapura punya hubungan sangat rapat dengan Israel berapa? So semua tu bermula daripada mana? Kan, adakah dia bermula atau muncul secara tiba-tiba? Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian khianat yang telah berlaku di antara Siam dan Inggeris untuk menjual negeri-negeri Melayu. Betul. Di selatan Thailand kan, dan sebagainya. dan kita tengok banyak berlaku ethnic cleansing secara halus lah. Ini sebab adalah kerana tidak adanya satu, bukan nak kata sangkaan buruk, tapi satu stand yang tidak dipandu oleh wahyu. Terlalu, minta maaf cakap lah, Terlalu ramah. orang tak suka sebab dia ingat kita nak attack mana-mana NGO. Tidak. Tapi itulah budaya yang sedang diamalkan, terlalu bertoleransi, ramah. Takkanlah mereka ni nak buat jahat kat kita. Kita dah, Allah bagi akal untuk kita berfikir. Betul. Al-Quran untuk kita, bila Berufah sebut jangan tengok pada isolasi, saya setuju. Jangan tengok isu bulan sabit tu isu yang tersendiri, tapi tengok isu tentang isu halal baru ni. Mereka menghina halal, mempersendakan halal. Isu kalimah Allah, isu kibar bendera Cina dekat mana? Dekat Johor ke kat Teluk Intan ke kat mana kan? Tak tengok isu kat mana, buka dekat kat komen Facebook tu. Berapa banyak Muhammad is a pedophile. berapa banyak yang macam tu racist kan? Come on lah. Janganlah terlalu orang kata, yes, tak silakan anda nak taksub kepada kerajaan madani, PMS, tak ada masalah, pedulilah. Kau lah. Kau lah nak undi siapa. Tapi when it comes to Islam, please kena berhati-hati dan kembali kepada wahyu. Betul. Benda ni semua Allah dah sebut dalam Quran. Sebab tu saya sangat marah. Bukan sangat marah, saya sangat terkilan dan kecil hati dengan kawan-kawan kita di setengah-setengah kawan-kawan usrah ikhwah kita kan. Usrahawan. Usrahawan kan. Macam dah hilang lah Berufah, semua fikrah-fikrah Islam tu campak ke mana saya tak tahu. Sebab terlalu nak, sorry tu saya dah taksub kepada individu-individu tertentu, sampai benda yang basic pun tak nampak depan mata. Dan baru ni saya tegur pasal saya pasal isu apa ni, Dr. Sanusi. Dia buat perbandingan antara PMX dengan Khalifah Umar Abdul Aziz. Yes, mungkin lah bagi saya in terms of media tak berapa wise lah Dr. Sanusi kan buat macam tu. Sebab dia pun macam tu je, macam orang kata campak batu lari. Tapi orang-orang lain yang menghina Dr. Sanusi dengan perkataan-perkataan yang jelek, yang kan, itu lagi teruk kan. Dr. Sanusi ni menyampaikan apa yang kita kena faham. Dr. Sanusi ni hadis dan bagi saya lah, sebab saya punya argument apa, ad-dinu nasihah, and dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai ilmuwan, sebagai agamawan, nak menasihati pemimpin berdasarkan cara yang diyakini. Kan, itu hak dia sebagai rakyat. Allah sebut ad-dinu nasihah, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, untuk pemimpin umat Islam. Kenapa awak nak marah orang yang nak menasihati pemimpin? Patut rasa gembira ada orang nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai agamawan. Tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Mungkinlah cara tu kita boleh argue. Tapi sebab saya baca komen-komen yang konon-konon tak tegur pemimpin sendiri. Mana kita tahu dia tak tegur? Kelakar Berufah. Diorang suruh Dr. Sanusi berlapang dada dengan PMX. Diorang tak berlapang dada pun dengan Dr. Sanusi. Mana tahu dia dah tegur? Kita kena faham dia ahli jemaah. Betul. Ini dah masuk lain kan. Dia ahli jemaah. Dia ada adab dan disiplin dia. Mungkin dia dah sampaikan teguran mengikut saluran-saluran. Takkan dia nak kena cadangkan satu Malaysia. Saya bukan nak defend Dr. Sanusi sangat. Faham. Kita tak kenal pun personally. Nanti kita kena jemput lah kot podcast tu. Kena guna ni Dr. Rafidah. Tapi cara tu saya sedih bro. Sebab ini kawan-kawan kita dulu satu usrah, satu katiba dan sebagainya. Pasal kan. benda ni, itulah dia ada satu juga kefahaman yang kata, tengoklah Malaysia jadi sekarang ni sebab kita ni tidak berlaku adil kepada orang-orang kafir. ada seorang ikhwah kata, cuba tengok balik statement tu. Kita mengatakan benda Malaysia ni dalam keadaan sekarang sebab salah orang Islam yang menyalahkan yang melihat kenapa tak boleh nak ke depan sebab orang Islam ni tak berlaku baik pada orang kafir. Tapi tak melihat pula kenapa tak ke depan sebab orang Islam tak melihat tak berlaku adil pada orang Islam sendiri. So celah mana yang tak berlaku adil pada orang kafir ni? Celah mana? Tak, dia katalah macam kita ni kuat judge apa-apa orang kafir buat ni. Kita tidak menyampaikan dakwah tapi kita menjudge mereka. So dan benda tu dipukul rata dengan orang kafir ni, semua jenis orang kafir sama. Padahal kita tahu ada kafir ni, ada yang kafir dalam apa tak keluar pula term tu. Dalam fake ke? Dalam fake ada kafir harbi, ada kafir apa? Zimi. Kafir zimi. Malah dalam surah Mumtahanah yang kita selalu baca pun kan, Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Malah Allah lebih suka. So kita tak boleh pukul rata. Tapi bila kita tak berlaku adil pada seorang orang kafir yang memang jelas harbinya,
Harbi ni bukan kita lah saja tapi harbi ni dalam bentuk apa-apa cara lah. Dia pukul rata kita ni tak berlaku adil daripada orang kafir semua. Itu yang menyebabkan Islam ni tak boleh membangun. Macam mana agama dakwah nak sampai pada orang kafir, lepas tu dia duduk marah pula orang Islam yang pergi menegur orang kafir ni. So akhirnya berlaku perpecahan dalam kan. Itu yang musuh-musuh suka tu. Ya, bagi saya formula dia senang je. Tengok siapa musuh dia. Kalau musuh dia orang Islam, maka dia PLA. Kalau musuh dia orang kafir, maka dia Hamas. Good analogy lah. Siapa musuh utama dia? So kat situlah kita nak kena melihat situasi-situasi dan bacaan-bacaan politik dalam negara kita ni yang memang satu negara yang kita tak elak lah. Dia adalah negara multi etnik, multi racial, multi religion. So janganlah terpengaruh dengan apa fik ta'ayush, fik muwatanah. Itu semua adalah terma-terma saja. Berbalik kepada ayat Quran dan hadis dan bagaimana kita memahami sirah-sirah untuk interpret suasana. Kembali semula Prof, kalau saya boleh nak orang kata tutup ataupun take home message kita, kembali kepada isu bulan sabit, isu apa semua ni, kita menjadi fardu ain, menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk mempertahankan identiti Islam kita. Itulah yang menjadikan kita seorang Muslim. Ada orang kata, alah benda ni semua tak efek iman. Tengok apa yang jadi kepada sahabat-sahabat Singapura kita. Itu berlaku di depan mata kita, Prof. Kan? Sampaikan mereka tak boleh nak berdemo pun untuk orang Gaza. Kan kata champion hak asasi manusia. Betul lah, champion ke laut mana? Tak boleh langsung nak ni kan. Kena tangkap kan. Baru ni ada mak dengan anak tak silap dekat Singapura ditahan. Belum lagi kita bincang isu-isu lain lah, isu-isu nasib orang Melayu dekat Singapura. Bagaimana kita tahu, kita ada kawan-kawan kat Singapura, Prof. Mereka punya, sorry to say lah, mereka punya penghayatan Islam, bukan semua, tapi in general orang-orang Melayu di sana kan, penghayatan Islam. Belum kita cerita pasal LGBT di Singapura kan. Saya Prof pernah company saya lah, syarikat Wahai dulu, dikritik hebat oleh seorang aktivis LGBT Singapura, Melayu. Nak kata Muslim tak Muslim tu kita tak tahulah tapi nak kata itu situasi. So kalau kita tak berhati-hati, baca Prof cakap, kita tak tegas dalam isu ni, suatu hari nanti jangan kata bulan sabit, seluruh benda Malaysia pun boleh kata hilang. Masjid-masjid orang kata ini apa, konspirasi teori, terlalu bermain dengan persepsi. Belajarlah daripada sejarah. Betul. Itu kepentingan yang kita highlight tadi lah. Apa makna tahrirul watan, apa makna kebebasan dalam agama, keadilan. Benda-benda ni kadang-kadang dicampakkan macam tu je, cik kat mana? Keadilan adalah bermaksud macam ni. Tapi apa sandaran kita? So berbalik kepada isu tarbiyah juga saya lihat kat sini kan, bagaimana kita memahami agama, memahami fiqh. Dan saya tak rasa isu ni unik pada kurun kita je. Dia adalah satu risalah perjuangan daripada zaman Nabi kepada Abbasiyah, Umayyah, Uthmaniyah, perang-perang semua sampai kita. Janganlah kerana kita rasakan situasi kita ni unik, kita mengeluarkan fik-fik yang khusus yang menyebabkan kita menolak kan ajaran-ajaran ulama-ulama salaf yang telah menjual diri mereka dengan darah dan harta. Jihad-jihad mereka, malu cik mana nak jumpa, kalau jumpa mujahidin daripada zaman-zaman dahulu kan, cerita kita kat sini fik muwatanah, fik ta'ayush. Itu yang saya cakap tu. Kita nak duduk syurga yang sama dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan orang Gaza, orang Palestin. Tapi jalan mereka masuk syurga, Prof, dipenuhi dengan darah perjuangan. Kita ni dipenuhi dengan aircon, dengan duduk kat sofa-sofa kan. Jauh lah sangat. So banyak lagi perjuangan kita. InsyaAllah di Iman Sekejap kita tidak akan berhenti bercakap. InsyaAllah. Kalau awak nak kata kami ni ekstrim, apa? Bukan politik saitro ke itu kami tak boleh nak kawal lah. Yalah, kam yang bersembang dengan us, betul lah apa pendirian kami kan. Kita pun belasah semua, Prof, kalau ada isu yang berkaitan. Apa-apa pun berkenaan dengan mungkin kita nak tutup dah. Cik mana kita appreciate apa-apa komen. Boleh juga follow kami secara personal dalam page-page kami. Cik ada page dia tak ada kan. Macam Cik Gabana menulis di Cik Gabana, dan kami juga nak highlight kan, mungkin juga seorang ikhwah kami Dr. Hairul juga. Betul. Yang menulis dengan sangat cemerlang, sangat passionate tentang Palestin. Baru ni dia kata dia nak beli badge untuk Facebook. Verified. Sebab dia kata Facebook dah start shadow ban dia punya ni. So saya pun ada juga menulis kadang-kadang, tapi banyak sharing lah. Tekan share button dan sharing di page personal kami sendiri. Apa-apa feedback sangat appreciate. Dan saya kira untuk itu saja juga untuk sesi kali ni. Cik Gabana sendiri ada apa-apa last word?
yang mana yang baik tu tolong kami untuk sebar-sebarkan. Dan insyaAllah doakan kami istiqamah dan masuk episod ke-40. Moga kami terus dapat menyumbang kepada ummah dalam bentuk yang kami yakini inilah jihad kami insyaAllah. Sehingga bertemu lagi, saya Cik Gabana. Dan saya Brofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.